Oke guys, selamat petang. Hari ini kita akan tes lagi kita punya bulu perindu nih. Oke, ini ada dekat tangan saya, ada dua. Oke, ini ada segelas air, ada air. Yang ni saya dah cuba tadi, dia bergerak dalam air. Kita tengok yang ni, kalau dia dalam air bergerak, memang asli lah. Kalau dia tak bergerak, bukan dia lah. Ini cara kita uji bulu perindu sama ada dia asli ataupun tidak. Oke, kita tengok, saya letak dalam air. Itu dia. Kita tengok guys. Tu yang pendek tu dia menunjuk pergerakan. Nampak? Kita tengok, perhatikan. Dia sudah berjantum dengan yang panjang tu. Nampak dia punya pergerakan yang pendek tu. Dia dah sudah bercantum. Dia membentuk huruf Y. Nampak pergerakan dia. Dia bergerak. Itulah bulu perindu yang asli. Okey. Kita nampak dia bergerak. Yang panjang pun nampak. Kalau yang panjang tu bergerak, yang pendek tu akan pergi mendekat. Tu dia bercantum balik. Nampak? Bermakna dua-dua ni adalah asli bulu perindu. Okey guys. Inilah cara kita nak menguji sama ada bulu perindu itu asli ataupun tidak. Kita sediakan satu air, segelas air, lepas tu ambil bulu perindu, masuk ke dalam air. Kalau bulu perindu tersebut bergerak, menunjukkan pergerakan, macam yang ini dalam video ini, bermakna itu adalah bulu perindu yang asli. Nampak? Tu sudah berpusing di bawah sebab dia dah bercantum. Nampak? Dia sudah membuat pergerakan, pusing lagi. Nampak? Okey guys, itu cara. Nampak? 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 Dia dah buat, orang kata, buat formasi dia. Inilah dia. Inilah bulu perindu yang asli guys. Kalau mana tuan-tuan yang nak beli bulu perindu daripada saya, boleh PM saya. Okey, terima kasih. Apa yang aku nampak tadi tu, yang tunjukkan tombol kata sarang semua. Sebiji dia letak. Tu kata pun nak bagi supaya dia makan dah sebiji. Bunga ada kali.